Bila banyak rumah-rumah yang baru didirikan di kawasan ni, macam-macam suara kedengaran. Kadang-kadang, suara-suara tu berlagu-lagu. Saya sungguh heran. Bila saya balik kerja waktu malam, basikal saya selalu terlanggar tunggul. Tapi bila saya lihat, tunggul tak ada. Perkara ni dah selalu berlaku. Tapi saya takut nak bercerita dengan orang. Nanti kata orang saya mereka-reka pula. Sejauh yang saya tahu, suara ni dah lama saya dengar. Nampaknya sejak kebelakang-kebelakangan ini, makin menjadi-jadi suara tu. Tapi apa yang saya fikirkan, kalaulah orang-orang perempuan kita tahu, serta anak-anak kita semua, mestilah mereka semua hidup dalam ketakutan. Kenapa kamu ni, Dik? Kenapa tu, Tun? Tu tengah buat air tadi, tiba-tiba macam ada orang langgar. Tengok-tengok orang tak ada. Sudahlah. Masakkan air tu lagi. Teman kalau bang, tu takut ni. Kan saya nak berbincang ni. Tak apalah, hamba boleh minum. Tak usahlah susah sangat. Tak payah. Alah, tinggalkanlah aja itu. Nampaknya dia dah main langgar-langgar ni. Lama-lama dia main cekik-cekik pula. Bertenang, Din. Kita tidak tahu hantu ke, jembalang ke, ataupun sihir. Salah ni berpunca pada kita juga. Waktu kita nak buka tanah dulu, kita tidak semak. Walau bagaimanapun, saya rasa elok kita minta kerjasama daripada pihak rukun tetangga supaya dapat mengadakan kawalan yang lebih ramai dan lebih ketat lagi.